يا ربنا صل على أشرف العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab tasawuf yang bernama Kitab Penawar Bagi Hati, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Nabili rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selamat, diridai Allah dan Rasul, insya-Allah berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk kepada kitab. Muka surat berapa? Muka surat 90 ni bagi ke 90 ni 7 daripada 90 ni 7 daripada atas. Dan bahawasanya situ, dan bahawasanya dan bermula i'tiqad yang tersebut mengeluarkan ia i'tiqad daripada hati engkau. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masih lagi dalam tajuk redha dengan qada, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muka apa? Bismillah. Kata kitab ni terakhir muka surat apa? Angalah kali muka surat apa? 100. Jadi insya-Allah kalau kata kitab Nawar ni kita akan baca hari Ahad kitab Safinah, lebih kurang 15 minit gitulah Safinah. Kemudian diikuti oleh kitab Minhajul Abidin. Hari apa? Hari Ahad Safinah Minhajul Abidin. Hari Isnin dengan Selasa kitab Penawar Hati, dia panggil musim 2. Nampak tak? Sebab ramai juga permintaan suruh istiqamah baca kitab Penawar Hati. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita boleh beramal dengan kitab Penawar Hati. Ayyuhal walak, kalau kata ayyuhal walak, InsyaAllah kita cuba baca Bidayatul Hidayah ke lagu mana. Tengok keadaan. Tengok dulu ayyuhal walak macam mana. Cuma untuk nak ganti kitab Penawar Hati,
Ahad, Isnin, Selasa, Ahad kita akan baca kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Safinatun Najah, kitab fiqh 15 minit, 20 minit lebih-lebih kurang. Seterusnya kita sambung kepada kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, kitab karangan Imam Ghazali. Dia panggil salah satu kitab, kalau Tok Guru Pondok Baba dulu dia kata fardu ain juga. Masuk dalam fardu ain juga. Minhajul Abidin. Tu kata Tok Guru Baba. Cuma dia lebih tinggi daripada Penawar Hati, lebih tinggi daripada Ayyuhal Walad, lebih tinggi daripada Bidayatul Hidayah. Jadi tinggi sikit. Allah yarham Tok Dahlah Babasi. Nah, Wak Wiri. Tersilapnya tiap hari dia baca lepas maghrib dengan tafsir Jalalain dan Minhajul Abidin, baca semua. Khotel baca Minhajul Abidin. Semua best. Minhajul Abidin pun best. Dia duduk di bawah kitab hikam. Level Minhajul Abidin itu di bawah hikam. Dan dia lebih tinggi daripada Penawar Hati, Ayyuhal Walad, Bidayatul Hidayah dan umpamanya. Dia lebih tinggi. Tapi dia duduk di bawah hikam lah. Kitab Minhajul Abidin. Fokus kitab Minhajul Abidin nak suruh jadikan kita ni orang yang kuat beribadah. Kesan bila mengaji Minhajul Abidin jadi kuat ibadat. Kuat mengaji, kuat beramal, kuat usaha nak jadi baik. Betul, jadi orang yang berusaha, yang berjaya di dalam usaha nak jadi baik. Dalam keadaan jadi orang abid. Masih lagi di bawah kitab hikam dia. Habis. Itu sedikit maklumat. Okey, sekarang masih lagi dalam bahasan redha dengan Allah. Tak redha dengan qada ataupun redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Katanya musannif rahimahullah taala bila sebut tentang redha, musannif kita kata, dan bermula i'tiqad yang tersebut. Apa i'tiqad yang tersebut? Yang i'tiqad bahawa ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan. Tidak, kita mengaji sebelum ni, setengah daripada sebab bagi redha dengan qada, bahawa engkau i'tiqadkan ni hak sebelum, bahawa baca ulang lalu. Dan setengah daripada sebab bagi redha. Apa sebab kita boleh redha dengan Allah? Apa sebab kita boleh sayang Allah? Setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu, bahawa engkau hamba i'tiqadkan, engkau berpegang dengan hati engkau, bahawasanya demikian ada bagi Allah hikmah, ada faedah pada segala pekerjaan yang menghendaki ia Allah akan segala pekerjaan itu. Sekalipun terkadang tiada mengetahui oleh kita hamba akan demikian itu hikmah. Walau kita tahu tak tahu, tiap-tiap kelakuan yang Tuhan takdirkan pada kita, walau kelakuan tu manis, walau kelakuan tu pahit, semuanya ada hikmah. Tuhan jadikan isteri kita perangai macam ni, Tuhan jadikan suami kita perangai macam ni, anak perangai macam ni, kawan perangai macam ni. Ada hikmah. Hikmah. Ada rahsia dia nak cerita pada kita. Ada benda tu. Ada manfaat. Kadang-kadang manfaat dalam bentuk ilmu. Kadang manfaat dalam bentuk rezeki. Macam-macam manfaat. Hakikatnya Tuhan nak mengenalkan dirinya. Setiap bala, setiap ujian, setiap kelakuan. Setiap bala, setiap ujian, setiap kelakuan yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu sebenarnya salah satu proses untuk menarik hati kita supaya kenal Allah. Itu salah satu hikmah dia. Hikmah di atas setiap bala, setiap musibah, setiap takdir yang zahirnya nampak pahit untuk ditelan. Hakikatnya
Itulah jalan-jalan dan ubat-ubat untuk kita sampai kepada Allah. Itu cara Tuhan nak tarik kita. Itu setengah pada hikmah. Terkadang kita tahu hikmah, terkadang kita tak tahu. Dan bahawasanya kebajikannya, keuntungannya adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Apa yang Tuhan takdir pada dia, mesti ada keuntungan. Walau Tuhan takdir kepada kita rupa pahit, mesti ada keuntungan di celah kepahitan itu. Sama ada qada yang pahit itu dapat mengampunkan dosa kita. Sama ada qada yang pahit itu dapat menambahkan rezeki kita. Atau qada yang pahit itu dapat mengangkat darjat kita. Dulu dah solehah, sekarang lebih solehah. Dulu dah soleh, sekarang lebih soleh. Macam-macam hikmah. Ala kulli hal, faktanya kita nak terima atau kita tak terima, faktanya, kebenarannya, setiap yang berlaku di keliling kita, walau rupanya sangat pahit, sebenarnya itulah yang terbaik, yang paling sesuai untuk kita. Hanya soalnya kita tak mengetahui manfaat dan hikmah. Ketika itu kita memberontak, kita stres, kita tak boleh nak terima, kita benci sebab kita tak faham, kita tak sampai kepada Allah. Bila kita dah sampai pada Allah, setiap kepahitan bala, kepahitan qada yang Tuhan takdirkan di keliling kita, sebenarnya itulah tangga untuk kita sampai kepada Allah. Sampai pada Allah ialah hakikat kebahagiaan, hakikat syurga, hakikat ketenangan, hakikat bagi segala keindahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal dia, jangan kita sedih lah di kerana kita amal-amal. Mesti ada kebaikan. Abi Umar dia pesan gini, mungkin sekarang ada orang benci kita. Iya betul. Sekarang mungkin ada orang dengki dengan kita. Iya betul. Mungkin sekarang ada orang tak suka kita. Iya betul. Tapi biarkan. Teruskan fokus nak jadi baik. Teruskan fokus nak berubah. Teruskan fokus nak jadi soleh atau solehah. Teruskan belajar, teruskan beramal, target nak jadi baik seperti Rasulullah. Nak jadi baik seperti Siti Fatimah, Siti Khadijah. Nak baik nisbah akidahnya, nak baik nisbah fiqhnya, nak baik nisbah akhlak tasawufnya. Kita tetap usaha jadi baik walau orang tak berhenti benci kita, walau orang tak berhenti hina kita, walau zahir nampak kawan kita, orang pun ingat dia ni kawan kita, dia jumpa kita dia senyum, dia ambil gambar bersama kita dia senyum, orang pun ingat ni kawan Baba Amirul ni kawan Ustaz Zul ni, ini kawan Mek Yah ni, ini kawan Baik Khalid. Tak kenal, kita tak tahu. Orang pun tak tahu. Padahal belakang hidup kata kita, hidup benci kita. Adakah perlu kita sedih? Tak perlu. Tetap fokus jadi baik macam Rasulullah. Fokus usaha nak jadi baik seperti Fatimah dan Khadijah. Kerana Habib Umar kata, bila suatu hari kita jadi betul-betul baik, mereka yang benci itu akan datang kepada kita. Mereka yang akan menyayangi kita. Walaupun kat mula-mula, dialah yang benci kita. Tetapi bila kita tak putus asa nak jadi baik, lama-lama dialah yang sayang kita. Dia pula yang backup kita. Dia pula nak support kita. Supaya kita tak kenal Tok Guru lah. Mula-mula rasa nak benci juga kau Tok Guru. Rasa benci lah Tok Guru aku ni. Lama-lama bila kita kenal kebaikan dia, kenal menyerlah,
Yang benci itu akan berubah jadi sayang. Orang yang dulu benci kita, bila kita tak putus asa istiqamah jadi baik, suatu hari jadi baik. Suatu hari alhamdulillah fardu takdir kita jadi baik. Dia hak benci kita tu, dia hak akan mari nak duduk dengan kita. Mari nak sayang kita. Mari nak bersama kita. Walau orang mari, orang pergi, pedulikan makhluk. Fokus Allah. Allah tak pernah tinggal kita. Walau kotor macam mana kita sekalipun. Kita bersih, Allah tak tinggal. Kita kotor, Allah tak tinggal. Fokus jadi baik. Orang itu akan datang kepada kita. Jadi jangan sedih. Hari ni ibu bapa tak suka kita. Keluarga tak suka kita. Adik-beradik dia benci kita. Kawan-kawan benci kita. Kadang-kadang kawan-kawan yang belajar sekali. Belajar pula belajar agama. Kadang-kadang sama ahli sunnah sendiri. Tak apa. Nabi Umar kata fokus nak jadi baik. Fokus berubah. Yang benci kamu nanti dialah yang akan pergi kepada kamu. Dialah yang akan datang kepada kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak? Dan sebaliknya, orang yang sedang sayang kita, walhal kita ahli maksiat, na'udzubillah. Orang yang sedang minat kita, walhal kita ahli maksiat, na'udzubillah. Orang yang sedang nak duduk dekat dengan kita, walhal kita ahli maksiat, na'udzubillah. Suatu hari, bila menyerlah segala maksiat kita, yang benci, yang follow, yang minat ni, dialah yang akan jadi musuh kita. Dialah yang akan jadi pembenci kita. Dialah yang akan menjatuhkan kita. Gitu. Jadi jangan gembira bila orang sayang kita, sedangkan kita ahli maksiat. Sedangkan kita berusaha duduk dalam perbuatan maksiat. Sebaliknya, hendaklah kita gembira walau orang benci kita, walau orang hina kita. Tetapi sekarang, kita dalam proses nak jadi baik. Kita dalam proses usaha nak jadi seperti Rasulullah, seperti Fatimah, seperti Khadijah. Nama dia? Aisyah, Fatimah, Khadijah, Asiyah. Kita usaha nak jadi perempuan salihah. Kita usaha nak jadi lelaki yang soleh. Tiba-tiba orang benci kita biar. Yang benci ni dia akan datang balik pada kita. Pada kita macam mana? Istiqamah dengan buat baik. Tak payah pergi kepada mana-mana. Orang jangan kita terpedaya. Makhluk ni kadang sayang, kadang benci. Terduduk dengan Allah Ta'ala. Dia nak sayang, dia sayang. Dia nak benci, dia benci. Yang penting kita istiqamah nak jadi baik. Jadi layan je takdir Allah. Yang penting fokus belajar fardu ain dan fokus beramal fardu ain. Silap salah kita taubat, kita baiki modal kita, jangan putus asa. Apa takdir yang nak menimpa kita, selebak mana hujan bala, selebak mana kepahitan, sekuat mana banjir-banjir bala yang pahit nak menimpa kita, tetap hari-hari kehidupan kita, jangan tinggal kitab, jangan tinggal belajar, jangan tinggal beramal, dan jangan tinggal sebar agama, dan jangan tinggal taubat, dan jangan putus asa. Belajar, beramal, sebar, taubat, kalau ada silap, jangan putus asa. Marilah bala pahit macam mana pun, itulah hari-hari kerja kita. Belajar, beramal, sebar, baiki kita silap, kita taubat, jangan putus asa. Itulah senjata umat akhir zaman. Itu senjata terbesar. Dia panggil senjata utama kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi redha dengan segala qada Allah. Kita buat kerja kita, segala qada kita layan saja. Baru masuk di hari ini, bermula i'tikad yang tersebut. Mana i'tikad yang tersebut? I'tikadkan bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan. Dan bermula i'tikad yang tersebut,
mengeluarkan ia siapa ni? Mengeluarkan ia Allah. Tak, ya Allah. Kau dulu. I'tikad. Klik pada i'tikad. Okey Allah. Astagfirullah. Semula. Dan bermula i'tikad yang tersebut. Mana i'tikad yang tersebut? Kita i'tikad, kita berpegang di dalam hati, tiap-tiap takdir Allah ada hikmah, ada nikmah, ada faedah, ada kelebihan. Dan bermula i'tikad yang tersebut mengeluarkan oleh ia akidah daripada hati engkau akan mengambil dengan kerana apa dan betapa. Kalau kita agak bagaimana, bapa. Jadi bila kita berpegang tiap-tiap takdir itu ada kebaikan, niscaya terkeluarlah kita daripada kelakuan. Kenapa jadi macam ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Tak. Kaifah itu tak ada. Seolah nak persoalkan takdir Allah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Tu. Orang tak sampai. Orang yang sampai pada Allah, dia tak akan persoalkan. Dia tak akan kata, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa semua ni berlaku kepada diri saya? Dia diam je. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Kalau. Kadang-kadang guna bahasa kalau. Tak ada bahasa kalau, tak ada bahasa kenapa, tak ada bahasa bagaimana. Kenapa saya hari ni? Kenapa dia tak nak saya? Kita tak persoal. Nampak tak? Contoh seperti tiada menyangkal oleh Nabi Musa alaihissalam. Tak menyangka Nabi Musa alaihissalam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihissalam. Khilaf. Setengah ulama kata Nabi Khidir ni wali, setengah ulama kata Nabi Khidir ni apa? Setengah ulama kata Nabi Khidir ni nabi. Khilaf antara wali ataupun nabi. Itu dia. Macam mana tidak menyangka perkataan Nabi Khidir tatkala mengetahui ia siapa? Tatkala mengetahui ia Nabi Musa akan hikmah membunuh oleh Khidir alaihissalam. Bukan membunuh akan Khidir. Bukan Khidir kena bunuh. Khidir lah yang membunuh. Bukan membunuh ni, menebuk. Astagfirullah. Ketika menebuk oleh Khidir, Nabi Khidir alaihissalam akan perahu orang miskin. Dia cerita dia ni nak cerita macam mana cara Rasulullah Musa meredai takdir Allah yang sedang berlaku di hadapannya, walhal rupa takdir itu sangat pahit dan sangat menyedihkan. Tapi macam mana cara nak reda? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Musa alaihissalam dia disuruh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Suruh belajar. Suruh belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan ketika pergi suruh belajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada peringkat awalnya Nabi Khidir tak terima Rasulullah Musa alaihissalam tu. Kerana dia kata awak tak boleh sabar nanti duduk dengan saya. Nabi Musa tetap nak belajar juga. InsyaAllah saya boleh sabar. InsyaAllah saya boleh sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kemudian pergilah dia kepada Nabi Khidir. Rekah cerita diterima jadi pelajar Nabi Khidir alaihi salam. Setengah kata wali, setengah kata Nabi. Dan Nabi Khidir, ulama sepakat dia bukan rasul. Hanya duk khilaf Nabi atau wali. Adapun Musa seorang rasul Allah. Seorang yang rasul yang mulia, yang makamnya melebihi makam Nabi Khidir alaihi salam. Tetapi disuruh belajar. Tengok belajar Tuhan suruh. Maka ketika nak naik kapal, tak silap diberi naik dengan percuma. Kerana dia lihat Nabi Khidir dan Nabi Musa orang soleh. Mungkin tu kapal tu nak tupai berkat, macam mana naik? Tak perlu bayar. Setakat 2 orang ke. Naik. Mungkin nak keberkatan, nak kebaikan. Nabi Musa dan Nabi Khidir naik. Dan adalah berlaku peristiwa di atas kapal untuk mendidik Nabi Musa alaihi salam berkaitan dengan ilmu. Yang tu bapa tak cerita sini ni. Takut panjang. Kemudian dalam perjalanan tiba-tiba Nabi Khidir yang sangat soleh serta tuan kapal pun soleh. Nabi Musa pun orang soleh. Tak ada masalah orang soleh yang ada di atas kapal. Tiba-tiba Nabi Khidir yang sememangnya soleh, guru bagi Nabi Musa, melakukan kelakuan yang tidak sesuai dengan orang soleh. Kelakuan yang tidak melambangkan kebaikan. Iaitu dia mematahkan, menebukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam akan papan-papan perahu orang miskin. Dia patahkan di bahagian lantai lah. Sehingga air itu masuk. Air tiba-tiba masuk di dalam kapal tu. Bila air masuk dalam kapal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Musa melihat perbuatan yang zahirnya kejahatan. Tetapi fa'ilnya, pelakunya orang soleh. Fa'ilnya, perbuatannya jahat. Jahat pada pandangan Nabi Musa alaihissalam. Atau Nabi faham, Nabi Musa faham ni. Rupa zahir memang buruk. Ni. Kita ada mengalami juga ni sekarang. Mengalami rupa zahir buruk. Mengalami masalah yang buruk. Mengalami takdir yang kita hukum kata buruk di sisi kita. Ini. Itu jadi stres hidup. Sebab tak nampak hakikat yang menyusun takdir. Baiklah kita doa ramai-ramai. Mudah-mudahan kita yang hadir pada petang ini, barakah mereka yang hadir, barakah mereka yang jadi tetamu Allah. Kita nak tupai barakah tetamu Allah yang hadir dalam live kita. Nak tupai barakah tentera Allah yang bantu sebar, bantu share, bantu like video kita. Atau barakah tentera Allah, tetamu Allah yang komen dengan baik-baik, yang komen selawat, komen nota, komen kata-kata positif. Atau barakah tetamu Allah yang hadir dalam live kita. Kita nak tupai barakah, iaitu kita nak doa, harap kalian semua tolong amin. Iaitulah ya Allah, jadikan babo dan kami semua orang yang redha dengan qada dan qadar Allah. Jadikan kami orang yang boleh senyum, orang yang boleh sabar, orang yang boleh tenang ketika menghadapi qada Allah. Jadikan kami orang yang yakin di sebalik takdir yang pahit, di sebalik qadar yang pahit, ada di dalamnya kemanisan yang tidak kita ketahui buat masa sekarang. Kena yakin, kalau sekarangnya pahit, ke depannya manis. Itu fakta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zuhirkanlah kepada kami nikmat ini. Jadikan kami orang yang merasai, orang yang mengetahui kemanisan di setiap kepahitan bala takdir Allah Ta'ala. Jadikan kami orang yang sedar, ya Allah. Mungkin hari ini tak merasai lagi manisnya,
masih lagi dalam pahit bala, semua orang ada belaka. Namun bersabarlah dengan izin Allah Tuhan menjadikan kita sabar. Suatu hari tak lama lagi kita akan dapat merasai manisnya bala. Sekarang balanya pahit, suatu hari ianya akan menjadi manis. Kita koyak kulit bala, buang kulit bala, koyak, buang, kopak kulit, kopak kulit, koyak kulit. Lama-lama, jumpalah kepahitan, jumpalah kemanisan selepas menempuhi beberapa kepahitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kepahitan yang sebenar, iaitu kekal bersama Allah hingga ke syurga. Itulah kemanisan yang sebenar di dalam setiap kepahitan. Kemanisan yang sebenar dapat bersama Allah dan Rasul selama-lamanya hingga kekal di dalam syurga bersama Allah dan Rasul. Itulah hakikat kemanisan di dalam setiap kepahitan bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Barakah doa ramai-ramai para tetamu, para tentera Allah. Amin. Jadi macam mana nak reda dengan takdir yang pahit? Nabi Musa melihat tindak tanduk Nabi Allah Khidir alaihi salam. Bila dia tengok Nabi Khidir cabut, Nabi Musa tak setuju. Khidir, apa dah buat kemungkaran, dah buat perkara yang tak baik. Tuai kapal ni bagi kita naik percuma. Dia sangka kita orang soleh. Awak buat macam ni tak bolehlah Nabi Khidir. Nabi Musa mengutamakan syariat. Syariat Allah yang hak Tuhan bagi pada dia. Dia bertindak secara syariat. Nabi Khidir teruskan cabut lagi papan. Dia nak suruh air tu masuk dengan cepat. Sebab tujuan Nabi Khidir nak menenggelamkan kapal itu. Nabi Musa tak setuju. Nabi Musa kata, apa ni Khidir buat macam ni? Kata Nabi Khidir, kan aku dah kata, kamu tak boleh duduk dengan aku. Kamu tak boleh belajar dengan aku. Kamu tak sabar. Kamu tak tahu hikmah, kamu marah. Kamu tak tahu hikmah, kamu mulai nak menyetak. Kita panggil nak menyetak. Kita ni yang jadi stres. Kita ni yang jadi serabut dengan takdir Allah sebab tak tahu hikmah. Jadi benci pasangan kita, benci suami, benci isteri. Apa nak tanya? Siapa bagi isteri itu pada kita? Siapa bagi suami itu pada kita? Siapa bagi anak itu pada kita? Siapa bagi ibu bapa itu pada kita? Siapa bagi benda yang dikeliling kita? Siapa dia bagi, Ustazah? Allah. Bila Allah bagi, dia bagi yang terbaik ke? Dia bagi yang terburuk? Kau Allah ni jenis macam mana? Jenis bagi yang buruk-buruk pada orang ke? Kau Allah ni jenis bagi yang baik-baik je pada kita? Semestinya, zat yang bernama Allah, setiap pemberiannya baik, walau rupa zahir tak baik. Walau rupa zahir tak baik. Seperti berlaku pada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa yang baiknya baba? Patahkan papan sehingga masuk air dalam kapal. Maka ketika nak berpisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, akhirnya Nabi Khidir cerita sehingga Nabi Musa diam sebab tahu hikmah. Nabi Musa pun setuju dengan pencabutan, dengan usaha cabut papan tu. Usaha mengkaramkan, mentenggelamkan kapal dan perahu itu disetujui oleh Nabi Musa bila tahu hikmah. Bila tak tahu hikmah nak marah. Apa hikmahnya? Di depan, selepas daripada dia hantar Nabi Musa dan Nabi Khidir, kalau kapalnya tak karam, perahunya tak karam, dia akan belayar di seberang sana tu ada lanung yang sedang usaha nak merampas kapal-kapal dan harta-harta orang yang bawa buk, orang yang bawa kapal, orang yang bawa perahu. Ada lanun lah kita kata. Lanun yang jahat. Maka kalau Nabi Khidir tenggelamkan kapal sekarang di tepi pesisiran pantai lah, nak sapa tu, dia baru bagi tenggelam. Dia di tengah laut juga, mana nak sapa dekat tepi-tepi, dia pun patahkan. Jadi bocor tu dekat tebing pantai lah barangkali.
Dan hari tu tak boleh kerja lah. Kena bagi kapal dulu lah. Sehari dua lepas bagi kapal baru boleh sambung kerja balik. Namun begitu, itu tidak mengapa kerana sekiranya ditangkap lanun, perahu dan kapalnya dirampas, mungkin dia tak boleh bekerja cari nafkah selama-lama. Jadi mungkin hari ni tak dapat nafkah, hari ni tak dapat nikmat, hari ni tak dapat kebaikan, hari ni tak dapat kemanisan, beberapa hari saja demi untuk mendapatkan kemanisan yang kekal di dalam akhirat sana. Terkadang mari datang bentuk kepahitan, kita kena redha, kadang tak ada nak sabar. Tak apa tuan-tuan, demi mengkecapi kekalnya kemanisan di hari akhirat. Kita contohlah hidup suami isteri ataupun hidup di tempat kerja. Peduli ke orang, fokus belajar, fokus beramal, fokus nak jadi baik, fokus bertaubat dan fokus jangan putus asa. Fokus baiki diri kita. Kalau betul isteri kita baik, suami kita baik, suatu hari dia akan tergoda dengan kebaikan kita. Mesti dia sangkut punya. Walau hari ini dia benci, suatu hari dia sayang. Walau peristiwa itu berlaku di tempat kerja, sesama kawan-kawan. Hari ini dia benci kita. Tapi bila kawan kita itu hatinya bersih, suatu hari dia nampak kebaikan kita, dialah yang akan sayang kita. Macam mana babo kalau situasi berlaku, kita usaha jadi baik gila-gila, pasangan kita atau kawan kita, sampai mati dia benci kita. Walau berlaku macam tu pun tak perlu kita sedih juga. Kerana apa? Kerana setiap kepahitan yang kita lalui di dunia, mesti di atas jalan wajib syarak, mesti akan dibalas dengan kemanisan. Cepat atau lambat. Jadi orang yang sedang merasai kepahitan sekarang, tunggu masa untuk merasai kemanisan. Cepat atau lambat. Pedulikan orang. Kalau betul pasangan kita tu baik untuk kita, dia jahat macam mana pun, dia berubah. Suatu saat dia akan rindu kita, dia akan sayang kita. Dia akan sayang kita. Pasangan, kawan, keluarga kita, mak kita, anak kita, adik kita. Mungkin hari ini dia benci kita. Dia sekambuk dengan kita yang mengaji, sebab agama, sibuk nak tarik kepada agama, sibuk nak tarik kepada agama. Dia sekambuk dengan kita, dia benci kita. Hari ini, sabar untuk hari ini, demi kebahagiaan hari besok. Kemanisan yang besok hari. Ada satu orang cerita benar. Satu orang perempuan yang dibenci oleh orang tua benci dia. Kisah benar. Dan banyak berlaku cerita yang sama pada orang lain. Ataupun mungkin ada pelajar-pelajar kita pernah mengalami. Dia dan berlaku juga pada pelajar lelaki. Dulu dia dibenci orang tua dia. Kerana dia nak pilih agama. Nak pilih dunia mengaji kitab. Tinggal kerja yang mewah-mewah, tetapi kerja itu melalaikan. Tinggal tempat belajar yang duniawi demi mengejar ilmu akhirat, demi mengejar sifat Rasulullah, mengejar sifat Fatimah, Khadijah, Aisyah, Asyah. Nampak? Kat permulaan, Masya Allah, pahitnya luar biasa. Pahit luar biasa, itu tak dinafikan. Tapi sabar di dalam kepahitan akan berjumpa dengan kemanisan. Adapun orang yang sekarang sedang bermain-main dengan kemanisan, orang yang sekarang sedang bermain-main dengan kemanisan dunia, kemanisan maksiat, suatu hari akan berjumpa dengan kepahitan yang menyeksakan. Orang yang sedang bermain-main dengan kemanisan dunia, kemanisan maksiat, suatu hari akan berjumpa dengan kepahitan yang azab. Kepahitan yang azab. Kepahitan yang menyeksakan. Dua perkara tu, kita nak duduk yang mana?
Dia benci sampailah satu satu hari orang tua dia meninggal dunia. Sampai mati benci. Dan tak sempat nak merasai kemanisan itu di dunia. Dia benci orang tua sampai mati. Puncanya apa? Nak pilih agama, nak pilih dunia mengaji kitab. Tinggal kemewahan. Dimaki, dikutuk, tiap kali balik raya, disindir. Nampak orang balik kereta mahal, ya balik kereta buruk. Nampak tak? Macam-macam lah sebab pilih agama lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak putus asa, tetap usaha jadi baik. Kat mula-mula dia kata mimpi mak dia tu berdarah. Menangis bawah pokok. Duduk lambai tangan. Anak-anak lain tak belajar agama. Anak lain pegawai tu, profesor tu, doktor ni sibuk cari duit. Yang mana anak-anak yang lain hantar duit bulan-bulan banyak. Dia atas 100 riyal, 50 riyal. Kadang tak ada duit, tak boleh. Anak lain 500, 400. Dia sayangkan anak tu, orang tua. Nah, bila orang tua mati, tak ada dah anak hak atas duit. Tapi anak inilah yang hantar pahala. Hari-hari, bukan sebulan sekali. Setiap hari, setiap saat. Sehingga tak beberapa lama. Kemudian, kebaikan anaknya. Hadir majlis ilmu. Hadir majlis tahlil. Hadir majlis maulid. Anak dia yang sebar pengajian agama. Hadir dalam kuliah. Tak putus asa jadi baik. Lama-lama dia mimpi. Mak dia berpakaian cantik. Maknya senyum. Maknya lambai. Baju putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil keuntungan. Akhirnya kita rasa kemanisan. Ada setengah dia kata, baba saya tak pernah mak saya kata dia sayang saya. Dia asyik kata sayang kakak, sayang adik, sayang abang, sayang adik. Dia tak kata dia sayang saya. Sedih. Itu setengah pada kepahitan. Nak sayang. Macam mana kita tak bagi duit dekat dia. Kalau bagi pun sikit. Mak saya tak kata pun dia sayang saya. Sedihlah baba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita istiqamah jadi baik, mak kita akan kata kepada kita, dia sayang kita. Ayah kita akan kata, dia sayang kita. Walau seumur hidup dia tak kata. Paling kurang dia kata kat mana? Dia kata selepas dia mati. Di alam sana, dia akan kata, aku sayang sebenarnya. Munglah aku sayang dalam ramai. Masa aku tak kenal mung ni siapa, aku tak nampak mung ni daripada Allah. Waktu tu aku benci mu. Aku benci kamu. Sekarang aku sayang kamu. Bila? Pernah juga berlaku pada pelajar kita, dia ucap di dalam mimpi. Tak pernah ucap semasa hidup. Tetapi di alam mimpi, mak dia, ayah dia kata, anak kesayangan ayah, anak kesayangan mak, terima kasih tolong mak. Jadi dia tak faham tolong apa. Dia cerita. Kata ini gambaran anak soleh atau solehah. Ada pelajar kita, dia mesej. Dan lebih daripada sore. Tak ingat 3 ke 4 ke 5 orang. Ramailah juga mesej. Cerita yang lebih kurang sama. Dan mungkin ada lagi mengalaminya tetapi tak maklum kepada Ustaz Zul. Benda tu fakta. Dan ada orang dunianya mak dia kata sayang, mak dia kata cinta, mak dia kata rindu di dunia. Sebab atas duit balik kata memang sayang. Inilah anak terbaik mak. Inilah anak terbaik ayah. Sebab duit atas semua. Bila mak ayah dia mati, duit tak sampai, pahala pun tak sampai. Yang menghantar pahala tu yang dia benci tu. Budak yang mengaji kitab,
budak yang sibuk dengan mengaji, budak yang dikritik, disindir, oh kuat mengaji. Gila ke mengaji, dapat apa? Tahu tu duk mengaji, tulis. Mengaji tulis. Kadang-kadang dia maki pula bila kita nangis. Sikit-sikit nangis. Mengaji nangis. Tulis nangis. Apa ke benda lah kau ni? Tak ada kerja kau nak buat. Berkurung je. Mengaji je dapat apa? Kan dapat duit. Biar. Akhir bila dia mati, yang ni lah. Yang tak buat maksiat ni lah. Yang duk mengaji kitab ni lah. Yang buat kebaikan ni lah. Yang ni lah yang sampai kepada dia. Setiap saat. Ketika itu, mak dia sedar. Mana yang patut dia sayangi. Mana yang patut dia marah. Tak sampai. Tu dia. Siapa dia? Hak duk atas pahala talik arwah. Dalam ramai adik-beradik kita. Siapa dia hantar pahala mengaji kitab? Pahala hadir majlis ilmu. Pahala jadi baik. Pahala berpantang daripada maksiat. Pahala menjauhi maksiat. Pahala menjauhi pergaulan lelaki dan perempuan. Pahala menjauhi segala bentuk jalan-jalan maksiat. Pahala belajar, pahala beramal, pahala sahabat ilmu. Semua tu dapat dekat ibu bapa kita. Dan dia akan sedar bila dia mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa tuan-tuan. Jadilah hero atau heroin. Yang permulaan cerita mesti dibenci. Hero-heroin semua macam tu. Permulaan cerita dibenci. Penghujung cerita disayangi. Peristiwa yang sama berlaku pada guru kita. Siapa yang pernah jadi guru kita, mesti akan lalu jalan ini. Semua akan lalu. Inilah jalan orang soleh. Jalan orang solehah. Dibenci peringkat permulaan, disayangi pada penghujungnya. Janganlah kita jadi orang yang permulaannya disayangi, permulaannya disanjung, hujung-hujung dibenci. Hujung-hujung dibenci. Na'udzubillah. Jadi kita layan saja apa takdir Allah, mesti ada kebaikan. Seperti mana Nabi Musa AS, dia melayani, dia meredai akan pekerjaan Nabi Khidir AS. Tatkala Nabi Khidir mencabut papan pada kapal. Dan bila Nabi Musa mengetahui hikmah, Nabi Musa reda dengan kelakuan Nabi Khidir. Dan lagi pula tadi menebuk dan membunuh ia Nabi Khidir akan kanak-kanak. Allah tu tengok. Selepas dia cabut papan, Nabi Khidir pun pergi di atas pantai. Masa tu ada sedikit perbezaan pendapat Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tak ada macam tak faham lah. Anak murid tak faham tok guru. Kenapa macam ni tuan guru? Kenapa macam ni? Nabi Khidir kata, kan aku dah cakap. Awak tak boleh duduk dengan saya. Awak tak faham saya. Awak tak boleh reda saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awak tak boleh duduk dengan saya. Nabi Musa minta maaf. Bagi peluang sekali lagi. Saya nak reda juga. Saya akan cuba reda dengan takdir Allah. Bagi saya peluang. Lepas tu berjalan-jalan di tepi pantai. Melihat Nabi Khidir pergi ke arah kanak-kanak yang sedang bermain di tepi pantai. Kanak-kanak duk bermain. Mai sini kanak-kanak. Kanak-kanak mari. Pergi kat kanak-kanak. Pegang kanak. Peluk. Pegang kepala. Cabut. Setengah riwayat kata cabut. Mati budak tu. Terkejut besar Nabi Musa AS. Ini teruk pada cabut papan. Cabut kepala tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu riwayat kata cabut. Mana bunuhlah, dibunuh budak dia. Terkejut. Tak boleh terima. Maka Nabi Khidir jawab dengan jawapan yang sama. Kan aku dah cakap. Kamu tadi duduk dengan aku. Kamu tadi nak reda dengan takdir Allah. Ada hikmah semua. Apa hikmah dia? Budak yang mati kecil ni, kalau dibiarkan hidup oleh Allah Ta'ala, mungkin jadi anak derhaka. Siapa dia ada anak mati kecil? Kemungkinan dia zaman pancaraba, zaman maksiat. Akan terjerumus kepada maksiat. Maka Tuhan saya, anak orang soleh.
Dan Tuhan tak akan biarkan anak orang soleh mengalami kesedihan. Dan Tuhan tak akan biarkan ibu bapaknya yang soleh-solehah mengalami kesedihan dapat anak yang jahat. Maka dimatikan anak masa kecil. Itu kelebihan. Apa babu kelebihan kami yang mati anak kecil? Ni ada di kalangan kita mungkin mati kecil. Ni kelebihan yang anak mati kecil. Syarat kena reda. Kalau menangis, koyak baju, tak terima, marah Allah. Allah, kenapa awak buat anak saya mati? Kecil-kecil kena colek, kecil-kecil kena bunuh, kecil-kecil kena tangkap, kecil-kecil lemas sungai, kecil-kecil dah accident, kecil-kecil demam mati. Kecil lagi dah mati dah. Kenapa Tuhan? Ini tak dapat hikmah. Ini takkan dapat kemanisan sebab tak reda dengan ketentuan Allah. Orang yang bila dia reda, Masya Allah, dapat kelebihan anak yang mati kecil. Sehingga ada satu orang wali, dia kata macam mana? Bila satu orang wali dengar kelebihan anak mati kecil, wali ini asalnya tak nak kahwin. Dia azam, saya takkan kahwin. Saya nak sibuk dengan belajar dan beramal. Bila dia tahu kelebihan anak mati kecil, dia pun kahwin. Dan dia nak standby reda anak mati kecil. Dia nak standby reda anak mati kecil. Sebab dia nak manfaat tu. Apakah kelebihan anak mati kecil? Sehingga wali yang asal tak nak kahwin pun sanggup kahwin. Kerana nak standby reda sekiranya diuji dengan ujian anak mati kecil. Nak standby reda. Kahwin dengan bini pertama, semua anak hidup. Ambil can bini nombor 2 pula. Takut-takut ada peluang untuk reda dengan anak mati kecil. Bukan dia cari, bukan dia usaha. Dia nak tengok takdir Allah. Ada ke tidak kena dekat dia ujian anak mati kecil. Kalau ada, rezeki. Kalau tak ada, nak macam mana? Rezeki tepat. Rezeki cara lain. Mana berebut orang wali nak mendapatkan rezeki anak mati kecil. Bukan dia pergi bunuh anak dia. Bukan dia berdoa, matilah anak aku, matilah. Dia tak ada berdoa. Cuma dia nak standby dengan peluang dapat rezeki anak mati kecil. Bagi dia rezeki. Oi, tak boleh duduk kita. Tak boleh kita. Ya orang wali ni nak kutuk lah. Dia punya tahap, dia gila pada Allah tu luar biasa. Kadang-kadang kita pun tak ada nak follow. Kan? Setengah pada kelebihannya apa-apa. Bila kita sabar dan reda, kita terima dengan takdir Allah, anak mati kecil. Setengah daripadanya anak, dia akan tolong ibu bapaknya. Kalau ibu bapak tu masuk syurga, dia akan tarik daripada syurga, dia akan tarik daripada neraka kepada syurga. Untuk ibu bapak yang tak dapat masuk syurga. Sehingga akan dikatakan oleh setengah ulama, budak ni, dia tak ada dosa, disuruh masuk syurga. Dia khadam tu lain pula. Budak mati kecil ni lain pula. Jadi budak mati kecil, bila disuruh masuk syurga, dia tak boleh masuk syurga. Dia duduk depan pintu. Budak masuk syurga. Malaikat kata, hey budak masuk syurga, mu tak ada dosa, main gapo dekat pintu masuk. Budak, walau dia duduk di syurga, perangai dia perangai budak. Tak sih. Kita tak boleh masuk syurga. Apa pun tak boleh masuk syurga? Kita nak mak kita. Kita nak mak kita. Mak mu duduk dengan kau. Ayah mu duduk dengan kau. Tak usah. Tak payah pergi. Anak kita nak juga. Budak kan. Kerana budak Ustaz Zul, dia nak. Payah tak? Dia kata dia nak tengok mainan. Nak. Tak payahlah. Nak. Tak payahlah. Dia kelepar. Nak. Surah abuk lah weh. Itu. Masuk syurga tu. Nak lagi kat mak juga. Mak mu duduk dengan kau. Ya dunia buat maksiat. Ayah mu buat maksiat. Nak mak juga. Nak duduk dengan mak juga. Nak ayah juga. Nak pergi kat ayah dia juga. Nak duduk dengan mak dia. Maka malaikat pergi rakyat cerita pada Allah macam mana ni ya Allah. Saya ditugaskan memasukkan budak mati kecil dari syurga. Duduk pakak menangis dekat pintu syurga. Kata nak duduk dengan mak dia. Nak duduk dengan mak dia. Mak dia duduk dalam dengan aku. Mana boleh duduk dengan mak dia? Mana boleh duduk dengan ayah dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia. Kenapa tu? Diambil. Ibu bapaknya, Allah Ta'ala kata, ambil mak pak dia lah. Bagi sekali dari syurga. Duk main bosan, duk menangis depan pintu syurga tu. Payah budak ni budak. Dia yang nak sekali, siapa boleh nak halang dia?
Akhirnya mak pak dia masuk syurga bersama anak dia. Tapi syarat kena redha. Masa mula-mula, lebih-lebih lagi masa mula-mula peristiwa tu kan kena redha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hikmah Tuhan matikan anak kita kecil. Zaman sekarang tuan-tuan takut. Dan pelajar babo dia kata, dekat belah bandar. Nak tanya betul ke tidak? Siapa yang duduk kat bandar tolong jawablah betul tak betul ke macam mana. Punya teruk, budak-budak duduk kat bandar. Tak usah kata budak, orang tua dia pun. Masjid pergi. Pada masa yang sama, kelak malam pun pergi juga. Kelak malam pergi, masjid pergi. Kadang-kadang ada hak pergi kelak malam tu AJK masjid. Allah, kelak pun pergi masjid lah. Maklum cerita ni pada baba suatu hari baba pergi di belah luar Kelantan tersebut mana-mana negeri. Nak pergi mana baba? Masa tu nak pergi ke Habib Umar. Masa tu baba duduk Malaysia. Habib Umar mari Malaysia di mana? Kuala Lumpur, Petaling Jaya. Ke mana saja? Masjid Besar. Petaling Jaya. Putrajaya, Petaling Jaya. Kau tak tahu. Ada kayak masjid besar, duduk dekat air, atas air. Masjid apa? Tak tahu. Masjid Putrajaya, Petaling Jaya. Ke apa dia Jaya? Tak tahu. Jadi nak pergi kat situ, dia program dia ada di Masjid UIA. Dia program bansik masjid di sekitar KL masa tu. Maka babo sewa rumah kawasan bandar. Dekat-dekat sana lah. Itu dia. Babo tak sebut nama negeri lah. Tapi secara umumnya kawasan bandar. Itu dia lah. Kemudian babo ni pernah belajar di Indonesia dari lebih kurang 4 tahun lebih. Jadi ada satu kedai itu, kedai ni jual makanan Indonesia. Jadi kita beli buku nak makan dalam bilik hotel, datang dengan zaujah lah. Nak menghadiri majlis Habib Umar dan mari dengan zaujah. Tinggal pondok, bawa sendiri kereta dengan zaujah dengan anak-anak. Jadi kita beli makanan dekat kedai, tengah-tengah nak bungkus makanan, datanglah satu orang pakar kepiah. Sebelum pakar kepiah ni mari, dia duduk cakap sama dia. Mula bercakap pasal semayang. Hak tukar bercakap dengan nama Gafura, dengan dia tukar bercakap tu perempuan, yang bercakap tu lelaki. Dia kawan dua tu. Pada kata, lama aku tak nampak kau dekat kelab. Dia boleh kata lagu tu. Tadi dia cerita pasal masjid. Lepas tu lama tu datang AJK masjid. AJK masjid datang. Dia pun sembang dengan AJK. Cik kata sembang rancak apa ni? Tak ada. Kata nama tak jumpa kat kelab. AJK tu layak. Pergi masjid pergi. Itu bapa pernah dengar sendiri. Kita terkejut. Masya Allah. Hebatnya Islam di kawasan ni. Masjid pergi. Apa orang? Masjid pergi. Kelab malam pergi. Dan memang ramai. Orang kadang masjid pergi, kelab pun pergi. Masya Allah. Tapi bapa tak cerita kat siapa lah bapa dia. Cuma bapa baru teringat. Semalam ke anak murid bapa cerita. Masa perjalanan nak pergi kepada ziarah makam pengarah kitab Risalah Jamiah, anak murid bapa cerita. Jadi bapa teringatlah cerita ni. Dia kata dekat tempat kami bapa pergi masjid dalam motor skuter, bayangkan apa saja? Dalam box kan. Dalam tu ada arak dia kata. Masjid pergi. Jemaah tak tinggal, tapi arak ada dalam motor dia kata. Yang nak kata ada setengah jemaah tak miss minum arak. Dia kata itu mak bapak dia pergi masjid, anak dia ke laut. Dia kata cakap bahasa tu kadang-kadang boleh jatuh kufur. Sembang tajuk nak jadi Tuhan.
sembang tajuk kritik agama Islam. Tajuk perbualan kanak-kanak tu ke arah murtad. Ke arah murtad. Dia boleh kata dia condemn agama dia sendiri. Dia sembang sama budak-budak. Dan tak rasa takut tercabut agama. Lepas tu, Babu pun tanya, kenapa boleh jadi macam tu? Dia kata, saya nampak didikan orang tua. Dia kata pernah kawan dia, mak dia, daripada kecil lagi, bawa dia ke kelab. Kecil setara mana? Kecil di dalam stroller. Mak, ayah pergi kelab, anak dalam stroller. Nama dia. Itu dia. Masjid pergi. Kelab pergi je. Tak tahulah siapa duduk dekat bandar tu. Mungkin dia tahu lah. Na'udzubillah. Akhir zaman Masya Allah. Takut anak-anak akhir zaman. Kalau katanya Baba ni nak letak tadika apa takut. Nak letak sekolah sekolah sebelum masuk sekolah darjah 1 tu. Tadika, kau perak, kau pasti, kau gapo. Situ tu kita takut dah. Takut apa-apa. Kerana pergaulan lelaki dan perempuan. Kalau 4 tahun, 5 tahun. Dan Baba pernah menyaksi sendiri. Ada pelajar lelaki yang baru 5 tahun. Dia tengok sendiri. Allah kata mana mak dia. Dan pengakuan daripada beberapa tenaga pengajar yang kanak-kanak. Dia pernah tengok pelajar lelaki bergurau dengan pelajar perempuan, selok kain, pegang kemaluan perempuan. Buat tu dalam kelas ramai-ramai. Apa dia selok dia pegang. Payah suka. Macam-macam lah. Tu. Bahaya lah bagi Baba. Ya Allah. Akhir zaman ni. Ada setengah-setengah tempat tu bercinta dah. Baru. Kadang mak dia ajar. Ini siapa ni? Ini awet ke? Power ke? Tengok. Dia jadi boleh lucu benda tu kan. Jadi lucu kok mana tak tahu. Orang bukan lucu. Bila anak kita ni ada suka sama suka perempuan lelaki ni. Bukan lucu. Itu menyeramkan bagi ibu bapa. Anak bercinta dia buat jadi lucu. Lucu tang mana lucu tak tahu. Patut kena ngeri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah nak ayat. Ini pengakuan beberapa pelajar kita. Bapa tu pernah dengar sekali. Padahal tak duduk lama pun situ. Baru duduk berapa hari sewa homestay. Tak silap apa sewa homestay. Ke hotel homestay silap. Homestay lain hotel. Ada satu dah. Kita dengar sendiri. Allah kata. Dan tempat homestay Baba pilih tu homestay yang masjidnya hidup. Mana ahli masjid ramai lah. Kita tengok jemaah ramai. Kuliah malam pun ramai. Tetapi kelab pun ramai juga. Macam mana dia? Allah Rabbi. Macam mana tak tahulah fikir. Baba pernah cerita pada satu orang. Belajar kata. Baba, dia di tempat kami. Zina semayang. Kadang-kadang mak awak ajak. Semayang kat rumah. Balik terawih nanti dapatlah rumah. Mak ayah tak ada. Ajak berzina kat rumah. Balik terawih. Pergi terawih berzina. Tengok. Benda ni berlaku. Dia kata ni puak-puak remaja lah dia cerita pada Baba. Kan? Jadi ada hikmah. Kadang-kadang anak kita mati kecil tu ada hikmah. Kita tak tahu ala kulli hal. Segala yang berlaku walau pahit macam mana takdir Allah. Hakikatnya ianya kebaikan untuk kita. Masya Allah. Jaga baik-baik anak-anak. Baba ni dulu masa kahwin. Cakap ke Allah. Allah bagi seorang yang cukup lah ya Allah. Saya tak pandai jaga anak. Sampai Tuhan bagi 4 anak. Seram jaga anak ni. Seram. Sebab Baba tak pandang orang lain. Baba pandang Baba ni pun nasib baik. Tak jatuh zina. Diri Baba tak jatuh zina. Diri Baba tak jatuh dosa membunuh. Tak jatuh dalam dosa yang teruk-teruk tu. Kita rasa nasib baik. Sebab Baba, perjalanan hidup Baba sendiri pun,
Kalau Tuhan tak jaga, ngeri-ngeri juga. Macam-macam berlaku. Takut tuan-tuan. Tempat belajar sekarang menakutkan. Tempat belajar tu takut. Ke tempat maksiat. Tempat maksiat memang menakutkan. Dunia akhir zaman, tempat belajar tu menakutkan. Di akhir zaman, kata Tok Babo, tempat belajar itu ialah tempat maksiat. Betul. Sebab, cuba Babo nak tanya, siapa dia dalam ramai di kalangan kalian, kenal lucah-lucah, kenal maksiat, kenal yang haram, sebab tempat belajar masing-masing. Siapa? Kau awak kenal kat mana? Maksiat, perkara haram, tu awak kenal kat mana? Kebanyakannya kenal di tempat belajar. Kata Tok Babo kata, akhir zaman tempat belajar akan jadi tempat maksiat juga. Tempat belajar sebab Yahudi ni dia pandang. Akhir zaman tempat belajar akan jadi tempat maksiat. Na'udzubillah. Budak kena rokok di tempat belajar. Dia boleh makan dadah di tempat belajar. Yang lebih hebat lagi, kena arak di tempat belajar. Kena dadah di tempat belajar. Kena rokok. Kena zina. Masya Allah. Di tempat belajar. Takut tempat belajar akhir zaman. Begitulah. Takut. Takut kita nak jaga anak. Atau usaha buka pondok, nak buat tadika sendiri, nak buat tempat belajar sendiri. Kita ajar sendiri ilmu akhirat, ilmu matematik, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ajar sendiri. Nampak? Ke zaman ni takut. Sekarang kalau nak letak anak dekat pondok, pondok pun kena tengok juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cadangan Babo, siapa-siapa yang nak letak anak di pondok, perlu selidiki pondok tu. Kalau boleh, ibu bapa tu kena duduk di pondok tu 2-3 hari tengok. Sebab pondok ni, untuk yang tidak maklum, Babo nak cerita, sistem pondok. Setengah guru, sistem pondoknya tak ada undang-undang. Setengah guru, undang-undang tak ketat. Setengah guru, undang-undang ketat. Untuk pelajar yang kecil, seeloknya pergi kepada pondok yang sangat ketat undang-undang. Pelajar besar dia tak boleh undang-undang ketat. Bila undang-undang ketat nanti dia tak boleh nak duduk. Dia rasa serabut. Jadi pelajar yang muda bila pergi kepada pondok yang kurang ketat undang-undang, biasanya pelajar ni rosak lah biasanya. Dia akan rosak. Kalau pelajar besar boleh berdikari, itu mungkin tak ada masalah. Kalau besar tetapi mudah terpengaruh, besar tak pandai berdikari, seeloknya pergi kepada pondok yang sangat ketat undang-undang. Ketat undang-undang, pondok menyelamatkan anak-anak kita. Kalau pondok Babo macam mana? Ketat. Pondok Babo ketat. Dan bukan semua orang lah mampu nak duduk pondok kita. Babo buat 5 tahun baru balik. Sebab apa Babo 5 tahun? Dekat pondok dia tak kawan dengan orang jahat. Tapi bila dia balik, dekat rumah dia kawan orang jahat. Bila kita bagi dia cuti, dia balik rumah, kawan dia kawan yang jahat jumpa dia. Dan kawan yang jahat ni tuan-tuan, kadang-kadang boleh jumpa di masjid. Masjid. Dulu pondok Babo cuti sebulan sekali. Lama-lama 3 bulan sekali. Lama-lama 5 bulan sekali. Lama-lama setahun sekali. Lama-lama tak boleh. Fail. Produk Babo fail. Akhirnya, produk dakwah kita buat 5 tahun sekali. Nak balik, nak berkawan ikut awak lah. Yang janji awak dah keluar daripada pondok kita selepas 5 tahun. 5 tahun kita lepas. Dia nak sambung belajar balik pondok kita, dia nak pergi pondok lain, atau dia nak pergi mana ikut dia. Tapi 5 tahun baru bagi keluar. Begitu. Baru buat macam tu. Pernah rosak pelajar kita walau balik rumah setahun sekali. Dia pernah belajar Babo sendiri, balik rumah, datang pondok masalah. Kenapa ni? Dia kata punca masalah dia main telefon. Main telefon kat mana? Babo dah pantau melalui ayah. Awak tanya orang tua kata tak bagi main. Rupanya dia main telefon di masjid. Tengok gambar lucah, video lucah di masjid, ditandas bersama kawan-kawan. Sebab masjid ni bukan orang baik semua. Orang jahat pun pergi juga kadang-kadang budak-budak nakal. Dia tak semaya budak-budak nakal ni duk main kat luar tu. Dia anak kita duk main dengan budak-budak nakal di masjid. Itu pun bahaya juga. Ingat, anak-anak pergi masjid tarawih, pergi masjid isyak,
Tetapi tak bersama kita, itu membimbangkan. Nak pergi masjid bawa anak, anak kena bersama kita. Semayang sebelah kita. Nak pergi tandas, kita teman. Jangan anak pergi tandas. Ayah nak pergi tandas, pergi. Padahal setengah pelajar kita tu ada ambil wik, try isak wik, try isak okok di masjid. Saya cuba tanya pemuda-pemuda ramai. Kalau siapa dia ada orang muda ni, boleh tanya pengalaman dia. Mesti banyak lah berlaku. Walau masjid, jangan kita ingat masjid ni selamat. Mekah lagi tak selamat. Mekah ada maksiat. Takkan masjid Malaysia tak ada maksiat. Mekah ada maksiat. Maka walau di Mekah, walau di masjid, walau di Yaman, di mana tempat berada, mesti kena berhati-hati. Walau di Mekah sekalipun. Walau di Mekah. Jadi bapa bila balik rumah, mak pak tak jaga macam kita. Ibu bapa dia tak ketat macam kita. Kadang-kadang dia award, dia macam bagi kelepasan sebab anak dia dah lama belajar pondok. Dia bagi pembebasan. Bebas tu merasakan anak. Bila anak diajar bebas di rumah, datang pondok perangai dah berubah. Jadi kita Tok Guru jadi stres. Tekanan kita Tok Guru. Dah jaga elok-elok, datang rosak balik. Jadi teruk balik perangai. Dia memang lain. Gerah hidup dia berbeza bila dia balik. Bila dia balik, dia datang balik, pencapaian dia menurun. Bapa selaku guru di pondok bapa sendiri, bapa tengok benda tu dalam 8 tahun. Akhir bapa buat keputusan, 5 tahun baru boleh balik. 5 tahun tu dia minta jadi tu imam, boleh. Dia nak sambung belajar di Yaman, boleh. Nak sambung belajar di Fatani, boleh. Ataupun nak sambung datang pondok kita balik, boleh. Begitu. Buat macam tu lah undang-undang. Orang tua dia tak jaga anak dia. Dia sibuk kerja. Dia nak jaga 24 jam mana boleh. Pondok kita CCTV. Penuh CCTV. Depan tandas pun ada CCTV juga. Ada berapa puluh CCTV kat pondok bapa. 40 berapa puluh. Berpuluh-puluh. Tak ingat lah. Tapi ada puluh-puluh CCTV. Memang segala pergerakan dipantau. Dan setiap hari ustaz dilantik melihat CCTV. Allah 24 jam kena habiskan dalam masa 2 jam lebih, sejam lebih tengok CCTV. Kita tengok cerita Hindustan, tengok cerita budak berjalan mari. Boring tak boring kena tengok. Bagi seolah-olah jadi pemantau. Budak bila dia rasa dirinya diperhatikan, dia akan berhati-hati. Maka dia berhati-hati apabila dirinya diperhatikan. Lama-lama berhati-hati itu jadi adat. Sudah jadi kebiasaan. Hari ini dia berlakon baik sebab orang tengok dia. Esok dia berlakon baik sebab dia tahu Tok Guru Ustaz tengok dia. 41 hari dia berlakon baik sebab dia sedar Tok Guru tengok dia. Akhir-akhir sedar tak sedar bukan lagi berlakon baik. Akhir-akhir betul-betul jadi baik. Dah lebih 41 hari dah berlakon baik. Tok Guru duk tengok dia ikut CCTV. Bila kantoi buat silap, kena marah. Maka dia buat baik, dia berlakon baik depan CCTV. Akhir-akhir, perangai lakonan jadi perangai sebenar. Itu salah satu pondok kita lah. Kita buat macam tu. Lepas tu siapa dia nak datang pondok, sekarang ni kita dah tak ambil yang besar. Kita ambil daripada kecil. Umur sebelah, 10 tahun, 9, 10, sebelah. Bila dah masuk tingkatan, kita dah tak ambil. Sebab biasa budak tu dia dah terdedah dengan banyak maksiat dan banyak perkara dunia. Dia susah kita nak jaga. Buat masa sekarang kita dah stop dulu pengambilan budak besar. Dan budak besar pun sudah ramai. Jadi bapa sekarang proses nak membesarkan budak tu di pondok. Bila ambil yang dah besar, ia bawa masalah. Bukan bapa tu ambil budak besar. Sebab kita bila ambil budak besar ni dia akan khianat budak kecil. Kadang-kadang budak kecil pondok kita ni ada yang boleh baca kitab. Sebab dia duduk pondok dari kecil. Jadi bila dia boleh baca kitab, dia baca kitab. Dan budak baru masuk kena belajar dengan budak yang pandai. Walau budak pandai itu muda, walau budak pandai itu kecil. Bila yang besar datang pondok, belajar dengan budak kecil, dia tak taat guru dia, dia boleh marah budak tu. Jadi susah lah. Bagi bawa perangai. Jadi kena ambil memang susah jugalah bagi bapa nak masuk pondok. Sebab kadang-kadang setengah-setengah pondok ni pun dia pilih juga pelajar. Yang mampu dia jaga, tak mampu nak kan. Dah kita tak mampu nak jaga semua budak, kita jaga kadar mampu. Dah free jaga.
Tu dia dah. Begitulah. Kalau nak ziarah budak macam mana boleh ziarah budak? Bapa buat macam bentuk bilik ziarah. Dan budak nak jumpa dengan ibu bapa dia tu, dia ada pagar jaring. Macam tu berjumpa awak. Lepas tu kat bawah tu dia ada macam boleh hulur makanan ke apa nak makan bersama boleh. Tak silap bagi masa 40 minit ke macam tu lah. Tak lama lah masa sebab budak tu kena mengaji. Macam dalam penjara. Ya. Dunia penjara orang mukmin. Kami dulu dipenjarakan, akhirnya boleh mengajar, tolong masyarakat. Maka penjarakan budak-budak daripada maksiat supaya mereka boleh jadi hero untuk masyarakat. Dan itulah ujian untuk jadi pembantu bagi masyarakat. Nampak dah? Nak bantu masyarakat macam tu lah. Kenapa bapa tak bagi jumpa langsung? Kerana dulu bila kita bagi jumpa langsung, dia ada proses sistem batal dengan abang dia. Kadang-kadang yang nak tengok pelajar pondok bukan ibu bapa saja, satu family datang, satu kereta. Kadang-kadang pelajar ni dia dah kencing dah dengan abang dia. Kirim wik, kirim rokok, kirim telefon. Mak dia tak tahu. Jadi benda-benda tu kita tak dapat nak kawal. Jadi bila buat perjumpaan dalam bilik, kadang-kadang bilik tu ada CCTV atau ada penjaga daripada luar. Jadi sudah dia jumpa dengan ibu bapa, spot check badan semua, baru boleh masuk pondok balik. Jadi daripada bilik tu dibawa oleh pengawal tu masuk, cek baru boleh masuk pondok. Itu pun kadang-kadang bapa buat macam tu, terlepas juga wik besar ni. Dah pegang gagal dah, dia susuk kat mana tak tahu. Bijak budak lah ni. Dia tak tahulah. Mak dia kata, saya tak perasan bapa. Bila lah adik dia hollow wik kabel dia. Besar ni wik yang besar ni. Padahal dah ada bentuk jaring tu. Tengok. Susah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nak jaga betul-betul susah. Jaga macam pera lembu senang je. Buka pondok, mengajar. Lepas tu lantak pergilah. Kau budaknya jadi macam mana, lantak kau lah. Kita mengajar, kita masuk rumah. Kita keluar mengajar, masuk rumah. Itu senang sangat nak jaga. Tapi budak susah nak jadi baik lah. Budak tak terkawal lah jadi pelanggan. Sebab tu bila ada CCTV, berpuluh-puluh CCTV dipantau. Hampir 2 jam sehari. Orang panggil luang masa tengok skrin. Allah, boring punya boring. 2 jam. Lepas tu dalam tiap-tiap hari ada mahkamah. Mahkamah apa? Mahkamah lah. Masalah ada bully ke, ada ejek-mengejek ke, semua ada mahkamah. Siapa dia khianat siapa curik siapa. Supaya nak cegah kes bully. Jadi fokus pondok bapa nak cegah kes bully, nak suruh budak jadi baik. Budak tak stres ke apa tekuru macam tu. Sebab tu kita ada mainan. Dan mainan dalam pondok kita bebas. Buat. Nak kereta kontrol, nak main. Dia kata main gasing. Itu gasing budak-budak modern, gasing tarik. Ikut janji tak ada maksiat dan ada waktu dia. Dalam satu hari ada beberapa jam yang dibenarkan. Kitab mesti kena dobik. Memang setiap kali ibu bapa jumpa 40 hari dapat jumpa sekali. Yang 40 hari ke 2 bulan, tak ingat. 2 bulan rasa. 2 bulan dapat jumpa sekali, 40 hari dapat telefon. Sebulan sekali dapat telefon ibu bapa. 40 hari sekali dapat pergi jalan-jalan kepada kolam, tempat yang tak ada perempuan lah, kolam air panah. Yang kurang perempuan, tak silap 2 bulan sekali ibu bapa tak boleh datang ziarah. Jenguk dalam 40 minit atau setengah jam macam tu. Lepas tu mainan, tiap-tiap hari tu ada mainan lah. Dalam 1 jam tak silap. Ada waktu rehat dia. Dan dalam seminggu ada 2 atau 3 kali mainan bersama. 2 atau 3 kali. Mainan bersama. Ikutlah. Macam-macam ada kat pondok kita. Selagi mana tak ada seksi, tak ada lucah, tak ada lalai, tak ada haram. Macam-macam mainan. Sampai bilik tu bilik mainan ada dekat pondok. Kadang-kadang yang ada duit beli mainan. Baba nak beli mainan ni boleh. Mainan apa? Dia cerita ni mainan ni macam ni. Baba nak beli robot. Dia ada waktu linear petang tu dalam 40 minit setengah jam. Kadang masa tu lah budak dia nak main. Atau nak main kereta kontrol. Duduk dalam bangunan, toko gitu. Dalam bangunan masjid, dekat luar lapang tu, dinding, ada nampak langit.
Hidup main pusing pergi mari dalam tu. Sebab apa? Zaman akhir kena bersuluk, kata Tok Guru Bapa. Akhir zaman kena bersuluk. Sebab bila keluar Dajjal, kena sembunyi. Sekarang dah keluar cucu cicit Dajjal. Keluar dah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, cucu cicit Dajjal. Sampai beritahu kepada Bapa makluman lah. Makluman. Ingat tak Dajjal? Ustaz Zul, Dajjal ni, dia boleh hidupkan ibu bapa kita. Dia boleh hidupkan ibu bapa kita. Sekarang 2-3 hari lepas kuliah Bapa mengajar pelajar-pelajar asatizah dekat Tarim ni. Kami bincang, dia kata dekat dah zaman Dajjal Bapa. Sebab apa? Sebab sekarang dia boleh hidupkan orang tua. Untuk pengetahuan tuan-tuan, zaman orang tua kita yang dah meninggal hidup, zaman ni dah berlaku dah. Macam mana Bapa hidupkan orang tua yang telah meninggal dunia? Dia gabung sistem AI ke IA Ustaz Zul? Tak ingat dah. IA kan? IA. Jadi AI. Sistem AI dengan sistem apa? VR spec tu. Macam mana? Katanya pelajar kita pergi makan di satu kedai. Di kedai ni boleh makan bersama arwah ibu, arwah ayah. Mak ayah dah mati dah. Tetapi kita boleh tengok dia, boleh makan bersama dia. Tu package makan di kedai tu, dia kata. Tak tahulah kat mana kedai. Tapi pelajar kita ada bincang dengan pelajar. Dia kata, duduk kat kedai tu, order mi, order nasi, kita letak depan kita pun pakai spek tu. Spek tu Bapa pernah pakai. Spek VR tu Bapa pernah pakai. Dan memang kalau kita pakai spek tu, ni pengalaman Bapa sendiri pakai. Bapa dengan Tok Guru Bapa pakai. Bapa dengan Tok Guru Bapa pakai. Kita macam duduk dalam dimensi lain. Kita tengok. Tangan kita nampak kat depan. Nampak. Kita duduk dalam bilik. Tapi macam duduk dalam laut. Kita nampak. Dia panggil VR. Ni Bapa dengan Tok Guru Bapa pakai. Kami pernah pakai. Dan jadi Bapa kenal lah spek VR tu. Jadi kata pelajar, kita pergi kedai makan, kita pakai spek tu, kita tengok mak kita duduk atas meja tu. Duduk dekat meja. Orang tak nampak, kita nampak guna spek tu. Sampai dia kata ada yang menangis, panggil mak, cakap dengan mak. Mak dia kata mak dia sayang, mak dia rindu. Mak dia kata, dengar cakap mak baik, mak. Dia dengar cakap mak baik. Mak kau siapa tu? Itulah cara iblis, cara syaitan, cara Yahudi, cara Dajjal nak tipu kita. Okey, mak kita. Itu iblis, syaitan, khayalan, tipuan. Bukan. Benda tu dah ada dah. Nampak depan mata. Mungkin yang lebih moden pada Bapa tahu dah ni. Tak kira Bapa yang mundur tahu. Awak semua tak tahu. Ni mungkin ramai tahu ni. Dah ada dah benda tu. Jadi, zaman muncul bagai-bagai Dajjal ni tuan-tuan. Bukan zaman cucu cicit kita. Dah nak jumpa dengan kita dah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Lepas tu, jagalah anak-anak sebaik mungkin. Carilah tempat yang terbaik untuk pembelajaran anak-anak. Ini zaman yang tak tahu mana baik, mana buruk, mana awak, mana judi. Kadang-kadang pergi masjid berjudi. Ada orang cerita pergi masjid, telefon. Kata, Bapa tahu tak dia buat apa telefon tu? Kata, buat apa? Dengan live kuliah. Ya, dengan live kuliah pun ada juga. Start ngajar depan, dia dengan live. Ada setengah bukan dengan live. Ia berjudi dalam masjid. Masya Allah. Ada berjudi. Boleh berjudi Ustaz Zul. Guna telefon kan? Dia kata, dia buat gini tu. Dia main apa tahu. Geng. Bukan geng tu Bapa judi. Dia kata. Na'udzubillah. Tak tahu lah. Akhir zaman ada orang tua dah macam tu. Orang tua macam tu macam mana tak tahulah. Anak-anak dia. Anak-anak lebih teruk pada orang tua. Fakta. Kata guru bapa, guru dan ibu bapa kencing berdiri. Anak murid, anak-anak kencing berlari. Kita ibu bapa kencing berdiri, anak-anak kencing berlari. Dia punya jahat mesti lebih pada kita. Kebiasaannya macam tu. Sebab tu kita ni bila orang mengaji ikut ilmu. Jangan ikut zaman. Macam mana bapa orang semua macam tu. Jangan. Kita ke orang ngaji kita. Kita ikut kita. Sebab tu Allah yarham Yasin pasal itu kata,
Pok kita ngaji kitab, jangan bersupa dengan orang ramai-ramai. Apa ulang? Kita geng ngaji kitab turat, geng ngaji kitab pondok, geng mengaji kitab ulama, perangai kita jangan sama dengan perangai masyarakat yang tak mengaji. Perangai kita biar pelik daripada orang. Orang tak mengaji perangai macam lain, kita orang mengaji biar pelik lain daripada perangai orang yang tak belajar. Kenapa kita nak ikut perangai orang tak belajar? Kena ikut masyarakat. Masyarakat ramai tak belajar, nak ikut masyarakat yang tak belajar. Kita dah tahu dah mana bahaya, mana nikmat, mana untung, mana rugi, dah tahu dah. Sekarang apa? Bertindak. Tapi babo rezeki apa tengok babo sendiri. Babo tak minta satu sen daripada buat awak ramai-ramai. Dia babo takkan minta sampai mati, insya-Allah babo tak minta. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Bapa tak minta satu sen daripada awak semua. Bapa nak buktikan rezeki Allah sampai. Walaupun bapa tak minta rumah. Walaupun bapa tak pamer nombor akaun. Nak buktikan kepada masyarakat, rezeki jamin. Tak perlu meminta, tak perlu minta rumah. Duduk dengan agama. InsyaAllah. Orang kafir, hak serai Palestin tu. Orang kafir hak bunuh budak kecil, dia lagi tu hawi makan. Takkan kita Islam tu tak saya bagi makan. Ya, kita ada maksiat juga. Pernah kita jatuh dalam maksiat. Tapi maksiat kita tak sejahat maksiat orang Yahudi. Berzina, kafir, bunuh orang, bunuh budak kecil, ketawa. Tak kita. Orang yang lebih jahat pada kita tu hai jamin rezeki. Takkan orang macam kita, jahat-jahat kita pun tidaklah macam Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Belajar dah. Mengaji dah. Tugas kita pula nak beramal. Nampak dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah. Nampak dah? Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jangan putus asa tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itulah akhirul zaman. Ala kulliha beramal molek, kita beramal molek, insya-Allah berjaya tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Jadi kita hadapi molek takdir Allah, ketentuan Allah dengan baik. Pada masa yang sama, takdir itu pahit, takdir itu manis, pedulikan. Sepahit mana takdir, pastikan kita belajar fardu ain jangan tinggal, beramal fardu ain jangan tinggal, sebarkan fardu ain seluas mungkin, dan kalau silap jangan putus asa taubat. Kalau silap, jangan putus asa baiki. 4 perkara. Bapa tak minta duit. Tak payah bagilah duit. Buat yang ni je. Tapi, nak minta 4 perkara ni. Bapa tak perlukan duit. Bapa perlu awak buat 4 perkara ni kepada bapa. Itu dia. Apa dia? Pertama, belajar. Awak belajarlah. Bapa tak perlu duit awak. Bapa perlu awak belajar. Sebab bila awak belajar, agama ni dia berjalan sampai kepada anak cucu cicit kita. Pertama, bapa dan awak semua kena belajar fardu ain. Yang kedua, bapa dan awak semua kena beramal dengan fardu ain. Yang ketiga, bapa dan awak semua kena ambil bahagian jadi pendakwah. Sebar ilmu agama seluas mungkin dengan kreativiti awak. Selagi mana tak bercanggah dengan syarat, saya bawa agama seluas mungkin. Yang ketiga. Yang keempat, jangan berhenti bertaubat, jangan berhenti baiki diri, jangan pernah putus asa. 4 perkara ni bapa minta. Duit bapa tak minta. Mana minta 4 perkara ni? Dan nak minta doa je. Nampak dia? Itu dia. Nak 4 perkara ni. Lepas nak minta doa. InsyaAllah, awak buat 4 perkara ni. InsyaAllah kita jadi sahabat sejati sampai mati jadi syurga bersama Nabi SAW. Bukan kita sesama kita bersahabat, bahkan kita dapat bersahabat dengan Rasulullah SAW jadi syurga insyaAllah. Ini benda yang betul-betul dapat menyelamatkan kita akhir zaman. Belajar. Kita nampak sendirilah macam mana cara nak hidup. Apa tak perlu cerita dengan detail. Apa cukup bagi tahu formula awak buat sendiri. Kenapa bapa tak detailkan lagi? Dia tak boleh nak detail sangat. Kadang-kadang musuh-musuh Allah tu dia ramah memerhati daripada luar. Cukup kita ayat dengan cara formula, lepas tu bertindak sendiri. Nampak dah? Tauhid, kukuh akidah dengan Allah, belajar dan beramal. Fiqh,
tahu cara-cara nak jadi hamba Allah, semayang, puasa, zakat, haji semua. Fiqh cara nak jadi baik, sopan santun, lemah lembut, pemaaf, penyayang, menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah, zahir batin. 3 tu kena belajar, kena beramal, kena sabar, jangan putus asa, teruskan bertaubat. Nampak dah? Mudah-mudahan insya-Allah berkat mereka yang hadir dalam majlis ilmu, Allah Taala izin kita beramal. Amin. Berkat mereka yang ambil bahagian sabar majlis agama, sokong majlis agama, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita berkat mereka, kita beramal. Amin. Dan Bapa nak ucap terima kasih kepada mereka yang tak putus asa bantu dakwah kami, dakwah kita bersama. Okay, perjuangan kami, perjuangan kita nak sebar ilmu fardu ain. Bapa ucap terima kasih. Khususnya yang bagi sumbangan dalam bentuk doa. Dan ada juga segelintir daripada pelajar masih lagi berdegil beri sumbangan dalam bentuk keuangan. Ya Bapa kata degil. Apa degil nak buat baik. Dia kata dah tak payah, dia bagi juga. Ada yang bagi RM50, ada yang bagi RM5. Dan kadang-kadang jarang-jarang walaupun tidak acak kali, ada yang sampai ratusan ringgit bagi, masya-Allah. Tu dia. Orang raya ada. Cukup dengan doa. Demo mari mengaji, demo doa. Tu je. Cukup dah bagi Bapa. Tapi ada juga hamba Allah yang berdegil nak buat kebaikan. Dan mudah-mudahan Bapa dapat mencontohi akhlak mereka di dalam buat kebaikan. Jadi, teruskan istiqamah dalam buat kebaikan. Tak apa degil dalam kebaikan ni, tak apa nak buat kan. Tapi kalau Bapa nak sangat, jangan tinggallah doa kepada Bapa. Bapa bimbang sangat. Takut Bapa yang bercerita, tiba-tiba kita sangkut, na'udzubillah. Kita takut sangat. Sekarang Bapa nak, kalau boleh Tuhan izin Bapa boleh istiqamah lah. Tak usah hari ni cakap lain, esok buat lain. Tak nak. Harap Bapa sendiri dan kita semua dapat beramal apa yang kita belajar insya-Allah. Tu bimbang sangat Bapa. Takut kita masuk dalam golongan orang yang sembang. Dan akhir zaman takut juga. Sampai juga kadang-kadang berita kepada Bapa asatizah yang terkadang tergelincir, asatizah yang tak beramal. Dan itu sangat menyeramkan bagi Bapa. Takut dia panggil lambat laun, lubang yang sama akan jatuh pada Bapa, na'udzubillah. Jadi di sini nak tupai barakah guru Bapa, nak tupai barakah para pelajar, nak tupai rahmat Allah Ta'ala, nak tupai barakah Rasulullah. Harap Bapa dan kita semua istiqamah dalam agama, tak tergelincir lah. Kalau takdir Allah gelincir juga, na'udzubillah, minta cepat-cepat bangkit. Ya muqallibal qulub, wahai yang balik-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wa la ta'atik. Tetap hati kami dalam agama ya Allah. Itu sangat bimbang. Lepas tu bila sampai berita asatizah tergelincir, asatizah jatuh dalam maksiat, asatizah jatuh dalam zina, asatizah jatuh dalam salah guna duit. Semua benda tu dia panggil cerita seram lah bagi Bapa. Benda yang jatuh pada orang, benda yang sama tak mustahil nak jatuh pada kita. Kita hamba macam mereka, bukan Bapa lebih lemah lagi daripada ahli-ahli maksiat yang lain. Hanya Bapa dijaga Allah. Jadi mereka yang kuat tu boleh jatuh. Apatah lagi orang yang lemah macam Bapa. Jadi sangat menyeramkan lah bila dengar berita-berita orang jatuh dalam maksiat. Jadi marilah kita saling sama mendoa, saling tupai menupai antara doa kita satu sama lain. Mudah-mudahan kita tumpang, kita pegang erat doa masing-masing. Bapa doa pada antum semua doa pada Bapa. Harap barakah yang hadir, barakah Rasulullah. Allah Ta'ala pera kita, keluarga kita, Allah Ta'ala jaga keluarga kita selamat sampai ke akhirnya. Dan mana-mana mereka yang selamat, mana-mana mereka yang dapat rezeki tahu kebenaran, bagi orang lain gembira macam kita, bagi orang lain selamat macam kita. Sebarkan kebenaran ini seluas mungkin. InsyaAllah. Mudah-mudahan orang bahagia macam kita bahagia. Dan Bapa yakin kita yang belajar fardu ain sedang mengalami kebahagiaan. Walau sedikit kita akan rasa bahagia dalam belajar, dia beramal, dia sebar ilmu fardu ain. Harap-harap kita semua boleh kongsikan kebahagiaan belajar dan beramal dan sebar fardu ain kepada orang lain. Tunjukkan kepada orang betapa bestnya belajar agama Islam fardu ain. Betapa bestnya beramal dengan agama Islam fardu ain. Dan betapa bestnya kongsi dan sebar agama Islam iaitu ilmu fardu ain. Mudah-mudahan kita berjaya dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Situ dah habis itu. Dan mendirikan ia Nabi Khidir
akan jidar dinding yang hendak runtuh. Nampak tak? Benda putih situ. Dan mendirikan ia betis kerak jalan. Pasal ada lewat dah ni. Lewat dah ni. Sekerak jalan. Tak ada habis molek. Ala kuliah segala takdir yang berlaku kita hadapi dengan tenang. Ingat dah. Last baba nak ulang. Segala takdir Allah walau pahit macam mana pun, walau pedih macam mana takdir Allah, walau berdarah, walau luka, walau menyengat takdir Allah, sakit, menyengat, pahit, menyengat pahit dia, hari-hari jangan tinggal belajar, jangan tinggal beramal, jangan tinggal sebab agama, sebab fardu ain, dan jangan tinggal kelakuan taubat, jangan tinggal kelakuan baiki diri, jangan tinggal kelakuan putus asa. Buat pak kalau ni. Walau pahit mana takdir sekalipun. Walau takdir datang tu sepahit mana bala. Walau bala takdir datang sepedih mana. Jangan tinggal belajar, beramal, dan sabar, dan bertaubat tak putus asa. InsyaAllah kemanisan menanti kita. Kemanisan yang kekal menanti kita. Ini bukan janji babo. Ini janji Allah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama, kepada guru babo, kepada babo, daripada babo, kepada kalian semua, kepada masyarakat yang di luar sana yang masih belum mengetahui. Sebarkan seluas mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita asbab hidup agama. Asbab berkembang agama sampai ke zaman Imam Mahdi, kita salah satu punca. Siapa-siapa zaman Imam Mahdi beramal dengan agama Islam yang benar, dan kita salah satu asbab, salah satu punca yang menyambungkan agama kepada zaman Imam Mahdi, maka mereka yang beramal selepas mati kita akan dapat pahala yang sama seperti mereka. Bagi sedekah jariah. Dia jangan berhenti saya buat agama, mudah-mudahan kita semua jaya dan akhirat. Amin ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf lah lewat sikit hari ni. Habis itu, jadi apa yang baik daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada guru-guru dan para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Syairah Maturidiyah, yang mana antum dengan sedap daripada Allah, guru-guru, ibu bapa, barakah mereka semualah, barakah agama Islam yang bapa anuti. Dan mana yang antum kalian semua dengar tak sedap, dengar macam boring kan, dengar macam menyakiti, na'udzubillah, itu bapa minta maaf. Segala kekurangan baba secara adabnya tak ada kena mengenal langsung dengan Allah. Secara adabnya tak ada kena mengenal langsung dengan Rasulullah. Tak ada kena mengenal dengan agama Islam yang baba anuti. Kekurangan baba, kesilapan baba tak ada kena mengenal dengan ulama-ulama dan guru-guru baba. Kekurangan dan kesilapan baba tak ada kena mengenal dengan ibu bapa dan para pelajar dan ahli keluarga baba. Kekurangan baba secara adabnya berpunca daripada baba sendiri. Kesilapan babo sendiri, kelemahan babo sendiri, kebodohan babo sendiri. Kemudian Allah Ta'ala baiki segala kekurangan dan kesilapan babo, dan babo harap semua kesilapan kita yang hadir pada petang ini khususnya, dan semua umat Nabi Muhammad dibaiki dan diampuni segala kesilapannya. Mudah-mudahan setiap saat berada dalam kebenaran dan setiap saat dibaiki oleh Allah segala kesilapan kita. Mudah-mudahan kita berada dalam kebenaran dan kita jadi asbab tersebarnya kebenaran. Dan setengah daripada hakikat kebenaran iaitulah belajar dan beramal ilmu fardu ain. Mudah-mudahan kita berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Ustazah pesan suruh maklum maulid dah. Ada bila Ustazah? Hari Sabtu ni. Sabtu minggu depan. Di Sabtu minggu depan maulid dan tahlil arwah percuma. Siapa-siapa yang nak sedekahkan pahala tahlil arwah dan maulid, sila hubungi Ustaz Zul. Caranya iaitulah hantar nama arwah sahaja, percuma, free of charge. Kalau nak beri sumbangan, sumbanglah doa kepada bapa, itu yang paling utama. Dan kalau ada juga orang nak bagi duit, itu bapa tak halang lah. Itu terserah pada kalian. Bapa, tolonglah saya nak bagi juga duit. Niat atas orang tua, RM5 je, RM10 je. Ikutlah. Nak buat ke mana? Dia mau nak beri duit juga. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, bapa memang tak perlukan duit. Cukup kalian doa supaya Allah sentiasa bersama bapa, Rasulullah sentiasa bersama bapa. Bapa ni orang kaya kan? Tak perlu duit kami.
Tak. Dalam bank tak ada duit. Kalau baba tahu dalam akaun pondok ada 500, baba cocok selalu. Tahu kata ada 1000, cocok selalu. Tak sempat banyak duit dalam akaun. Tak percaya boleh pergi cek sendiri. Walau macam tu sekalipun kondisi akaun baba, memang baba nak kata dengan setara terang-terangnya, baba tak perlukan duit kalian. Cukup doakan baba, ya Allah, kurniakan baba sentiasa bersama Allah dan Rasul 24 jam, setiap saat, setiap masa. Terkaya baba apabila duduk dengan Allah dan Rasul, tak perlu pada apa-apa. Dan itu fakta, bukan auta. Jadi doa tu lebih berharga, dan ada kepada mereka yang tetap nak beri sumbangan, itu terserah pada kalian. Baba pernah ditegur oleh guru baba kata gini, jangan halang orang nak sedekah. Dia kata gitu. Kalau awak tak minta sedekah, itu haruan awak. Tapi bila orang sedekah pada awak, jangan halang, jangan marah dia. Dulu baba pernah halang lah orang bagi duit. Nama dia. Tapi ditegur oleh tok guru kita, maka kita baikilah. Jangan halang orang nak bagi duit pada kita. Cuma tak minta, itu bagus. Halang orang bagi derma tu, itu tak boleh. Kecuali sekiranya kita nampak duit itu mudarat. Duit ini daripada sumber yang haram, ataupun kita rasa duit ini tak bersih. Mari dalam bentuk mimpi, mari dalam bentuk ilham. Tiba-tiba kita nak ambil, kita rasa kenaling. Kenapa berdebar je nak ambil duit dia ni? Banyak tapi berdebar. Banyak rasa gelisah. Itu kadang-kadang kata guru baba, alamat duit tak comel. Nampak tak? Sebab tu kata guru baba, setengah hikmah kita ikhlas dalam dakwah, segala benda yang ikhlas akan sampai pada kita. Harta tu ikhlas. Harta ikhlas ni sedikit ke banyak Ustaz Zul? Banyak ke sikit harta ikhlas? Ikhlas ni je sikit, tak banyak ikhlas. Lepas tu yang menderma ikhlas kepada kita, walaupun jumlahnya sikit, insya-Allah ikhlas. Berapa orang derma pada kita? Bulan ni ada 2 orang. Sikitnya. Oi, pondok saya bulan ni ada 2,000 orang derma. Pondok saya 2 juta orang derma. Pondok awak berapa orang derma? Pondok saya dah ada 3 orang derma bulan ni. Pondok saya bulan lepas tak ada orang. Tak apa. Memang ikhlas tu bilangannya sedikit. Biarlah. Tak ramai orang derma pun. Yang penting ramai orang doa. Ramai orang doa lebih baik daripada ramai orang derma. Begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu fakta. Dan harap-harap bapa dapat istiqamah dengan amalan yang tersebut. Sesuailah bagi bapa bagi bapa yang masih lagi tak sampai pada Allah dengan sempurna, sesuailah dengan amalan mujahadah yang tersebut. InsyaAllah di pakar-pakar hadis tahlil arwah percuma sahaja. Cukup doa. Cukup doa. Dan bapa nak ucap terima kasih kepada setengah-setengah pelajar yang agak panggil bantu menghidupkan majlis pengajian dan majlis tahlil. Terima kasih di atas segala bentuk sumbangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas dengan murah rezeki dan panjang umur dan diradai oleh Rasul dunia akhirat, insya-Allah. Mereka yang bantu dakwah kita, khususnya bapa dan ahli-ahli khidmat dan semua yang hadir, berharap dan berdoa kita semua dan umat Nabi Muhammad semua mati dalam iman, mati dalam redha Allah dan redha Rasul, mati dalam sempurna taubat, mati dalam diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk masuk nak ambil daftar bawaran tahlil arwah, caranya, stepnya kena masuk dalam grup pengajian. Masuk dalam grup tu percuma, dan Ustaz Zul akan post link bawaran. Bawaran itu dah siap dah. Dah post dah dalam grup. Sekarang ni grup pengajian dah ada 5 grup. Ustaz Zul tubuh grup yang ke-6. Sekarang grup yang ke-6. Dia ada grup pengajian baba ada berapa? Ada 3, grup pondok ada 2. Jadi grup pengajian ada 3, grup pondok ada 2. 5 lah semua. Jadi 2 grup pondok dah penuh. Nak tu Ustaz Zul sedang tubuh grup pengajian yang ketiga pula. Jadi grup yang ke-6 lah. 3 grup pengajian, 2 grup pondok. Semuanya sama je, info yang sama. Cuma grup pondok ni grup yang diasas oleh pondok sendirilah. Grup pengajian itu grup pondok juga, cuma dibantu oleh sahabat luar ni. Sahabat yang tidak duduk di pondok tetapi membantu pengajian. Adapun grup pondok betul tu 2. Dan Ustaz Zul baru siap buat grup yang ketiga, dan siapa yang nak masuk grup sila join grup yang ketiga lah.
InsyaAllah kita akan sebar grup yang ketiga tu nanti. Siapa yang tak masuk lagi boleh join lah, pakat-pakat join insyaAllah. Begitu deh, percuma. Harap-harap kita semua selamat dunia akhirat. Dan dalam grup tu ada borang tahlil arwah, satu borang 5 nama. Sebarlah kepada seluruh adik-beradik kita, kawan-kawan. Yang tak ada duit tak boleh buat tahlil, kami tolong buat. Hantar nama, dia join online. Berzikir bersama, dengar kuliah bersama, dengan tazkirah bersama, selawat bersama, dengan kasidah sama-sama, dan niat sedekah kepada ibu bapa. Awak niat dan bapa niat. Jadi kami niat di sini, kamu niat di sana. Jadi dua niat lah. Kami niat, kamu niat. Jadi segala nama tu dibaca. Dan kita latih lebih kurang 10, 11 orang, 12 orang pembaca nama untuk diniatkan. Sebab ribu-ribu, tak boleh seorang baca. Cuma hak pegang mic tu seorang. Di siapa dia pegang mic, dengarlah nama ibu bapa dia. Yang tak pegang mic tu tak dengarlah. Jadi kertas tu ada beberapa helai kertas. Di satu kertas tu ada beratus-ratus nama. 4,000 tak ada nak baca seorang. Tahlil, majlis tahlil 1 jam lebih. Jadi kena dibahagikan nama-nama untuk diniatkan. Dan bapa selaku ketua majlis, bapa niat secara umum, niat secara umum, dan yang lain pula niat secara khusus, dan antum pula niat secara khusus di rumah. Itu cara-cara kita nak menyertai majlis. Percuma hantar nama saja. InsyaAllah sampai. Dan banyak cerita-cerita yang kita dapat daripada pelajar, kesan daripada maulid. Memang ramai. Alhamdulillah, insya-Allah lah baba rasa mudah-mudahan berkat. Ramai yang mimpi yang baik-baik tentang ibu bapa. Ini ahwal pelajar kita. Wallahu alam. Tetapi ada ramai juga yang kongsi cerita benda yang sama. Harap berlaku kebaikan kepada orang tua kita, berkah kita usaha jadi anak yang soleh-solehah. Insya-Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah semua dosa kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kami, guru kami, ibu bapa kami, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah semuanya ya Allah. Hak saya kami, hak beci kami, hak khususnya yang bantu dakwah kami. Wi sumbangan doa, wi sumbangan dari betul harta, wi sumbangan pikiran, wi sumbangan pengalamannya. Masya-Allah, macam-macam yang tak putus asa bantu dakwah kami. Tolong sebar, tolong like, tolong komen, tolong doa. Tolong wi dalam betul-betul macam-macam sumbangan untuk menghidupkan majlis ilmu. Masya-Allah. Terima kasih di atas tentera-tenteramu yang ikhlas ini ya Allah. Kekalkanlah kami di syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dosa musuh-musuh kami, apakah dosa rakyat Palestin, kurniakan syurga pada mereka. Mereka yang tolong Palestin, yang bantu Palestin, kurniakanlah syurga pada mereka. Kalau yang bantu orang kafir, kurniakan mereka hidayah supaya masuk Islam, dan harap umat Nabi Muhammad mati dalam iman semua. Allahumma arham umat Muhammad. Ya Allah, sayangilah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga hakiki disayangi Allah dan Rasul. Allahumma shalli umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, buatlah segala kebaikan kepada kami setiap saat, bertambah segala kebaikan setiap saat, hilanglah segala kejahatan. Allahumma farij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tenangkanlah, gembirakanlah hati kami walau di mana jua kami berada. Walau kami banyak bala, banyak musibah, banyak ujian, banyak silap dan salah kami, namun ketika mana kami belajar, beramal dan sebar ilmu fardu ain, jadikan kami orang yang paling tenang, manusia yang paling tenang ketika mana kami belajar dan beramal dan sebar ilmu fardu ain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbighfir lana wa dosa kami, warhamna, sayangilah kami, warzuqna, wilah rezeki kepada kami seluruhnya zahir dan batin. Warfa'na, angkatlah derajat kami zahir batin dunia akhirat. Wa'afina, sembuhkan segala penyakit kami zahir batin dunia akhirat. Wa'fa'na, apalah segala dosa kami zahir batin dunia akhirat. Ya Rabbi bil, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbi, baitan kami ana asa wa ana asatu wa ana zalamtu wa ana jahiltu. Kami banyak buat dosa, buat jahat, kami banyak menjahili diri kami. Wa ana abdu dhaif, kami hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kami nak buat taat, tak ada daya, tak ada upaya kami nak tinggal maksiat illa billah, melainkan denganmu ya Allah, illa biiznillah, dengan izinmu ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kepada kami segala kebaikan dunia akhirat. Walau kami tak minta, walau kami lupa nak minta segala jenis kebaikan dunia akhirat, berilah kepada kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
an-nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka sallam walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, guru-guru dan para alim ulama, keluarga kami dan ibu bapa kami yang telah meninggal dunia. Kami hadiahkan Al-Fatihah dan segala amal ibadat kami dan segala pahala-pahala pengajian kami hadiahkan kepada mereka itu. Al-Fatihah khususnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, bila kami fakir dari agama, beri kami ilmu ta'wil supaya kami boleh faham agama dengan halus, supaya boleh kami beramal dengan tenang, boleh beramal dengan hati yang faham, boleh beramal dengan hati yang jelas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muqallibal Qulub wa yang membalik-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Letakkanlah hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Letakkanlah hati kami dalam belajar, dalam beramal, di dalam sahabat ilmu fardu ain. Letakkanlah hati kami dalam asbab jadi hidup agama-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Kurniakanlah kami guru yang benar. Kurniakanlah kami pengajian kitab yang sebenar. Kurniakanlah kami kitab yang benar. Kurniakanlah kami pengarang kitab yang benar di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami murid yang benar. Kurniakanlah kami sahabat pengajian yang benar. Kurniakanlah kami majlis ilmu yang benar boleh membawa kami menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami guru yang benar-benar membimbing kami kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami, jagalah guru kami, jagalah pelajar kami, jagalah kami, keluarga kami, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madayasana amin. Ya Allah, dengan berkah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, setiap saat, setiap masa zahir batin kami dipenuh dengan redha dan kasih sayang Allah dan Rasul selama-lama dunia akhirat. Zahir dan batin kami lebih selamat daripada segala bentuk subah-subah dan jalan-jalan maksiat. Zahir dan batin kami biar mudah segala bentuk urusan, biar penuh dengan ibadat taat, biar penuh dengan ingat Allah, ingat Rasul, penuh dengan selawat. Zahir dan batin kami biar penuh dengan kemudahan dan dalam urusan dunia akhirat menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabkanlah segala penyakit kami zahir dan batin kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Radalah kami zahir batin kami ya Allah ya Rabbana atina. Dawahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita duduk di Yaman ini selamat dunia akhirat, kekal dalam redha Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah dan Rasul saja kita balik jadi asbab hidup agama, balik dakwah, balik bawa kebaikan, balik jadi contoh, balik bawa rahmat Allah, balik bawa redha Rasulullah, balik bawa syafaat daripada Allah saleh. Mudah-mudahan berjaya kita dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.